Kalau korang tengah craving Italian food yang halal, autentik dan vibe dia macam makan dekat Rom, korang wajib datang sini. Positano Risto. Sekarang dah ada dekat IOI Mall Putrajaya. Pembuka selera, kami mulakan dengan appetizer bruschetta ala ricotta pomodoro. Roti panggang yang rangup dengan ricotta segar, ada tomato cherry dengan aroma basil, memang menyelerakan. Next menu, gnocchi quattro formaggi. Hidangan Itali yang tak lekang di telan zaman. Kentang lembut dan gebu ni digaul dengan gabungan mewah 4 jenis sos keju. Rasa dia creamy dan cheese lover wajib cuba menu ni. Pizza funghi tartufo dia pula. Crust nipis, rangup, dihiasi dengan cendawan truffle dan mozzarella cheese dia cair sampai boleh tarik panjang. Cukup semua rasa. Untuk part dessert, kami pilih cream brulee, tekstur lembut dan halus dengan lapisan gula karamel yang rangup dekat permukaan dia tu. Cair dalam mulut. Dan untuk minuman ni, nama dia Maroon 6 dan Peach Bliss. Yang ni daripada fresh watermelon mix dengan rasa lemon dan yang ni daripada peach puree. Dua-dua very refreshing. Dengan suasana yang cozy dekat sini memang sesuai sangat kalau nak datang dengan pasangan, family atau geng lepak hujung minggu. Kalau nak feel romantis, boleh duduk dekat luar yang dekat dengan water fountain ni, memang romantik habis lah. Servis dia pun tip-top, cepat, staff semua friendly. Bukan itu je, dekat Positano Risto ni juga ada ruang khas kalau korang nak buat event untuk corporate ataupun big group. Ni dia, private room yang selesa dan boleh muat sehingga 8 orang. Kalau korang nak rasa Italian food halal terbaik dekat KL, Positano Risto ni memang wajib masuk list.